Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia. Kita mulakan dengan bacaan 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. حسن الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يسر ولا تعسر بتمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام. Seluruh ashabul fadilah, tuan-tuan pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Tunku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, himpunan tuan-tuan dan juga puan-puan, para pecinta majlis ilmu, mudah-mudahan kehadiran kita pada saat dan ketika ini diterima sebagai suatu bentuk ubudiyah, usaha dan ikhtiar kita bersama untuk menjadi sebaik-baik hamba Allah dengan amal yang kita lakukan pada ketika ini. Muslimin mukminin, dalam satu riwayat menyebut hudur majlis ilm, menghadiri majlis ilmu, afdalu min salati alfi raka'ah, lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, lebih afdal daripada min iyadati alfi marid, daripada menziarahi 1000 orang sakit. Dan juga yang ketiganya lebih afdal daripada mengiringi dan menghantar 1000 jenazah ke kubur mereka. Muslimin mukminin, moga-moga Allah menerima amal saleh ini. Apa yang sempat dan termampu kita lakukan pada susun atur dan tata kelola waktu lapang kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini istiqamah, dan moga-moga Allah tidak sibukkan kita dengan sesuatu yang tidak bawa manfaat dunia dan akhirat setiap kali berlangsungnya majlis ilmu, terutamanya di dalam binaan masjid ini. Allahumma amin. Tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian,
Kita tiba pada riwayat yang ke 23. Hadis 40 hadis penawar hati, riwayat yang ke-23 di bawah tajuk kenapa neraka yang dipilih. Kalau nak tambah lagi, tajuk ni walhal disediakan syurga. Kenapa neraka yang dipilih? Dalam kurungan walhal disediakan syurga. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathali mathalukum kamathali ar-rajuli awqada nara فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Artinya daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan aku dan perumpamaan kamu, mathali wa mathalukum, perumpamaan aku atau misal aku dan perumpamaan kamu ataupun misal kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara aku dan kamu perumpamaannya, misalannya, kamathalir rajuli awqada nara faja'ala al-janabibu wal firashu yaqa'na fiha, seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan dengan unggun api. Perumpamaan aku dan kamu, kata Nabi, seperti seorang laki-laki yang berdiri, yang berada dekat dengan satu unggun api yang marak menyala. Saya nak tanya tuan-tuan nampak tak maksud riwayat ni? Maka banyaklah, Nabi kata, faja'alal janadibu wal firashu yaqa'na fiha, maka banyaklah belalang dan rama-rama. Ni perumpamaan yang Nabi sebut ni. Maka banyaklah belalang dan rama-rama yang menjatuhkan dirinya ke dalam api itu. Nabi kata perumpamaan aku dan kamu sepertilah seorang laki-laki yang berdiri dekat dengan unggun api yang sedang marak menyala. Maka datanglah ketika itu rama-rama, alih tu kan, belalang-belalang, maksudnya terus menuju sambil duk terbang tu, mencampakkan diri mereka, tubuh mereka, yakni rama-rama dan belalang itu,
dalam unggun api yang sedang menyala. Lalu orang itu, Nabi kata, lalu orang itu berusaha sekuat tenaga untuk menghalang binatang-binatang tadi supaya jangan sampai jatuh ke dalamnya. Maka lelaki yang duduk dekat dengan unggun api itu cuba halang supaya rama-rama berkenaan, belalang berkenaan tidak jatuh ke dalam api yang mereka sedang halamai itu. Soalan saya tuan-tuan, dalam perumpamaan ini siapa yang dimaksudkan dengan laki-laki itu? Siapa tahu? Kalau semua pakat sembunyi jawapan semacam mana selalu, kan? Siapa lelaki itu yang duduk dekat api itu? Dan siapakah yang dimaksudkan rama-rama dan belalang itu? Ini bukan cerita bab belalang kita tangkap nak pergi mengairkan tak, tuan-tuan? Ingat nampak bab kau? Ini cerita bab neraka ni. Nabi bagi misal. Nabi kata masali wa masalukum, perumpamaan aku dan kamu. Bila Nabi sebut perumpamaan aku dan kamu, dia tak jauh dari antara kita dan Nabi. Maka dalam kisah ni ada laki-laki, dalam kisah ni ada rama-rama dan belalang. Hak laki-laki ni merujuk pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rama-rama dan belalang yang terbang menuju ke arah cahaya api itu. Siapa? Merujuk kepada sebahagian umatnya. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Nabi, wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar wa antum tuflituna min yadai, kata Nabi. Aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha memegang simpulan kain supaya kamu jangan jatuh ke dalam jurang api neraka. Hak laki ni, kata Nabi, yang Nabi sifatkan dia sendiri pegang simpulan kain ni. Orang kata apa? Tak mau bagi jatuh dalam api yang sedang marak menyala. Apa? Rama-rama dan belalang yang dia nampak cahaya daripada jauh. Dia kira terpa nak pergi. Dia bukan tahu cahaya tu nak menghanguskan tubuh dia, nak membakar tubuh dia. Yang kata rama-rama dan belalang ni, aku ni yang duduk dekat tepi api tu cuba menghalang rama-rama dan juga belalang tu, tuan-tuan, daripada terus jatuh ke dalam api itu. Pun pada saat itu tetap belalang dan rama-rama itu berusaha nak terjun juga dalam cahaya itu. Walhal cahaya itu panas, walhal cahaya itu membakar tubuh mereka. Akhirnya hangus rama-rama dan belalang apabila jatuh ke dalam api. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Dengan isyarat Nabi, kalau bahasa kita ni apa dia? Rebiah ke apa ke? Qibah ke apa ke? Nak kata Nabi nak selamatkan umat dia sedaya mungkin dengan perintah-perintah Allah yang Nabi suruh kita buat, dengan larangan-larangan Allah yang Nabi suruh kita tinggal, dengan syariat-syariat daripada Quran dan sunnahnya. Sedaya mungkin Nabi cuba sampaikan ahkam, hukum-hukum pada kita ni, tuan-tuan, supaya kita jadi umat yang selamat daripada neraka kelak dan berjaya mendapat dan menakluk syurga Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, Nabi habaq dalam riwayat ni, apa yang kita kena faham? Akan tetap ada di kalangan umatnya yang tetap, apa, tuan-tuan dan puan-puan, memilih jalan ke neraka. Tak saduk bang di telinga lah, tak saduk talqin di telinga lah, tak saduk qamat di telinga lah. Tak, dia nak pilih jalan neraka juga. Walhal, tuan-tuan, sampai padanya
al-bayyinat, keterangan-keterangan daripada Allah dan Rasul, daripada ajaran agama itu. Dah, dia tak kisah, dia tak peduli, dia tak pandang sebelah mata pun, dia landa gitu aja. Yang penting nafsu dia puas, yang penting kepentingannya tertunai. Akan ada, dan jangan pelik, Nabi sebut lama dah. Pun begitu Nabi usaha dalam usaha Nabi mengelakkan rama-rama dan juga belalang yang dimisalkan sebagai sebahagian umat Nabi yang durhaka itu, tetap tak berjaya diselamatkan kerana mereka tetap memilih untuk masuk ke dalam api itu. Allah Akbar kabira. Na'udzubillahi min dzalik. Jadilah umat yang sami'na wa ata'na. Kalau kita nak selamat dunia dan akhirat. Akal kita sangat-sangat tuan-tuan, terbatas sangat-sangat. Kita nak apa sebenar atas dunia ni? Kita nak apa yang sebenar atas muka bumi ni, yang melangkaui apa yang Allah dan Rasul nak bagi pada kita? Cuba habaq seorang. Cuba habaq satu perkara yang agama tak boleh janji pada kita, yang akhirnya kita terpaksa jadi hamba kepada dunia. Tak ada, tuan-tuan. Kecuali kalau ada yang menjawab jawapan itu keluar daripada jahil seseorang. Itu je. Bahagialah hidup beragama, tuan-tuan. Indahnya hidup bersyariat itu. Tambah tuan-tuan, hak pengalaman hidup yang lebih lama daripada saya, menyaksi pelbagai khainah manusia. Tapi di hujung khainah manusia itu tak ke mana, akhir menyusah dan membinasakan pula dunia dan akhirat dia. Minta Allah pelihara kita, tuan-tuan. Itu satu riwayat. Kemudian riwayat yang kedua, di bawah riwayat yang pertama, dan dalam hadis yang lain riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam syurga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata ulama, ini busyra. Ada tak perempuan nama Busyra malam ni? Tak ada. Busyra ni maksudnya perkhabaran gembira. Nah, ini adalah sebahagian atau salah satu daripada busyra, perkhabaran gembira Nabi terhadap umatnya. Apa perkhabaran gembira? Nabi kata, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, Allahu Akbar kabira, akan masuk ke dalam syurga. Illa man aba. Hak ni jam tu ya tuan-tuan. Bila illa ni maksud ada istisna. Apa istisna? Pengecualian. Oh, ada pengecualian pula dah. Dah kata tak selesa dah, sonok dah, rasa gembira dah, teruja dah. Bila Nabi kita, setiap umatku akan masuk syurga, termasuklah kita. Illa man aba, kecuali man aba. Apa maksudnya? Melainkan yang enggan. Melainkan yang tak masuk syurga ni ialah golongan yang tak mau. Awak ji bodoh lah ke tu? Ada, Nabi kata ada yang tak mau syurga ni. Walhal potensi umatku boleh masuk syurga. Keberangkaliannya memihak boleh masuk syurga.
berat ke arah masuk syurga, illa man abah, kecuali yang enggan, melainkan yang enggan, yang tak mau syurga. Awak jadi gitu lah. Siapa golongan yang tak mau masuk syurga ni? Siapa yang kita, bahasa kita, siapa yang tak tahuan ni? Yang tak mau masuk syurga ni? Siapa yang bodoh tahap, nak abang tahap ni tak gamak. Yang tak mau masuk syurga ni? Kau malah ni kalau kita tanya ada ke? Betul. Ada kata Nabi yang enggan ke syurga walaupun umatku sekaliannya boleh masuk syurga. Baik, Nabi sebut. Nabi tafsilkan lagi masuk enggan itu. Nabi detailkan lagi, huraikan lagi. Baik, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, bukan kita je pelik, sahabat pun pening. Siapa dia yang tak mau syurga ni? Baik, sahabat merasa hairan lalu bertanya, ya Rasulullah wa man ya'ba. Dia tanya Nabi, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mahu masuk syurga? Tak nanti kita sahabat tanya dulu, siapa yang tak mahu masuk syurga? Kalau kita tak, siapa yang wayar putih dulu tu? Oh, tempat nikmat, pengakhiran yang terbaik. Kalau tuan-tuan perhati doa selepas salat jenazah tu tuan-tuan, duk dengar jannah, jannah, jannah sedia. Duk ulang bab syurga, syurga, syurga. Tiba-tiba ada yang tak mau ke syurga. Allah. Siapa ni? Sahabat tanya. Maka qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Mudahnya Nabi jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku. Taat ni maksudnya menerima ajaran yang aku bawa tanpa berdolak-dalik. Menerima ketetapan Allah dan Rasul. Itu maksud siapa yang taat kepada aku, kata Nabi. Berarti dia mahu masuk syurga. Maknanya dia memang nak masuk syurga dan memang syurga untuk dia. Yang taat pada aku ni, yang aku bawa daripada Allah, daripada wahyu, daripada perintah-perintah, daripada larangan-larangan, dia terima. Dia berlapang dada. Inilah yang aku maksudkan akan masuk syurga itu. Dah, siapa pula yang kata tak mau tadi ni? Kata ada yang tak mau, siapa? Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang menyalahi ajaranku, meninggalkan ajaranku, menyanggahi ajaranku, tak ikut apa yang aku bawa daripada syariat agama itu maksud Nabi, maka orang itulah yang tak mahu masuk syurga. Yakni itulah golongan yang enggan yang aku maksudkan itu. Maknanya dia tunjuk enggan dia tu dengan meninggalkan syariat. Dia tak kata tak mau syurga, dia tak kata lagu tu, tapi daripada inat, kedegilannya mematuhi perintah agama, keengganannya, keingkarannya, itu isyarat dia tak mau syurga. Bila tak mau syurga ni tuan-tuan, dia bukan ada yang ketiga. Maksudnya syurga, neraka, dia yang ketiga. Tak ada, antara dua ya. Maka mereka yang meninggalkan ajaranku, mereka lah golongan yang enggan itu. Kita termasuklah golongan yang enggan. InsyaAllah tak ada. Kalau ada pun jangan mengaku kata ada. Na'udzubillahi min zalik. Carilah jalan kembali pada Allah. Karena umat Nabi memang disediakan syurga, kecuali yang enggan sahaja, ia akan terkeluar daripada list senarai ahli syurga itu.
Umat Nabi adalah umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata pengarang adalah Nabiyyur Rahmah. Itu dia. Artinya Nabi yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini, seluruh alam adalah hidup dalam suasana jahiliyah yang tidak mengenali nilai dalam kehidupan. Ketika itu manusia telah kehilangan pegangan hidup. Yang kuat menindas yang lemah, dan yang kaya memeras yang miskin. Lepas kaya, kaya lagi. Lepas dah senang, senang lagi dengan menindas orang yang lemah dan yang susah untuk mengaut keuntungan dan juga laba itu. Laba tu ada laba, untung. Lepas senang, senang lagi. Lepas senang, senang lagi. Bukan kesenangan itu untuk dikongsi dengan orang yang susah. Itu sebelum kedatangan Islam. Bila? Ketika jahiliyah. Yang kuat menindas yang lemah, dan yang kaya memeras yang miskin. Masyarakat, yakni sewaktu dan ketika jahiliyah itu, sudah banyak kehilangan nilai insaniyah, yakni peri kemanusiaan. Dia ada sifat kebinatangan dah. Nak ambil kesempatan, nak zalim, kira diri dia ya. Nah, siapa kuat duduk atas, tu sifat binatang tu ada dah masa tu. Bila nilai manusiawi itu tidak terbimbing dalam masyarakat jahiliyah, tak wujudlah sesama mereka. Dan yang lebih buruk daripada itu ialah manusia sudah tidak mengenali Tuhan yang menciptakan mereka. Maka dalam keadaan yang gelap gelita itu, tiba-tiba datang nur. Apa itu nur? Cahaya. Tiba-tiba datang nur yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dunia yang gelap gelita tadi dengan unsur anasir jahiliyah di mana-mana sahaja waktu itu telah berubah menjadi alam yang terang benderang, yakni dengan cahaya agama Islam. Kesesatan berubah menjadi petunjuk. Itu dengan datangnya Islam itu. Kesesatan yang membudaya ketika itu, kesesatan berubah menjadi petunjuk. Manusia telah mengerti dan memahami tujuan hidupnya di atas permukaan bumi ini. Umar bin Al-Khattab ataupun Umar Al-Khattab yang dahulunya hanya penggembala kambing di lereng bukit Makkah itu telah berubah menjadi pemimpin umat yang disegani oleh kawan dan lawan. Tanah Mekah yang kering kontang itu, tuan-tuan tengok kesan tarbiyah itu. Bila Islam itu ada dalam jiwa seseorang, dia mengubah 360 darjah keadaan manusia waktu jahiliyah dan selepas daripada zaman jahiliyah itu. Tanah Mekah yang kering kontang itu telah berubah menjadi pusat tamadun insan yang agung hingga ke akhir zaman. Manusia yang rakus, kejam, lagi bengis itu telah berubah menjadi orang yang zuhud. Manusia-manusia itu juga yang hidup zaman jahiliyah itu juga yang menerima kedatangan awal Islam itu. Tapi perubahan berlaku dalam hidup. Orang yang sama, tubuh yang sama, tapi berubah jiwa mereka, sanubari mereka dengan hidayah agama itu. Kejam lagi bengis yang sewaktu jahiliyah itu telah berubah menjadi orang yang zuhud, tawadhu' dan menangis di kegelapan malam, dan begitulah seterusnya. Air mata yang tak pernah jatuh waktu jahiliyah jatuh sewaktu kedatangan Islam. Allahu akbar kabira.
Namun jiwa-jiwa yang sakit tetap tidak dapat menerima rahman ini, dan hati yang telah dibalut oleh selaput 3 ta. Apa dah pula 3 ta ni? Apa dah 3 ta ni tu? Cinta harta, harta kan? Dia kata 3 ta tu. Kedua, cinta tahta, dan yang ketiga, cinta wanita. Ada agak maklum oi. 3 ta. Harta, tahta, apa nama, wanita telah menjadi kebal, bahkan panggilan kebenaran dianggap sebagai loceng, tanda berakhirnya kekuasaan hawa nafsu dan syahwat. Oleh itu mereka tetap memilih jalan syaitan, dan mereka merasa bangga dengan terus berkubang di lumpur kekufuran dan hanyut di lautan kemaksiatan, yang akhirnya mereka akan dibawa oleh arus yang menghantarkan mereka ke mana? Ke pintu neraka, dengan sebab jalan yang mereka sendiri pilih. Walhal Allah bentangkan syurga di hadapan mereka, tetap memilih jalan untuk sampai ke neraka. Sebab tu Allah sebut, wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tak zalim siapa-siapa. Bila seorang itu dihumban ke dalam neraka, Allah tak naya dan tak khianat siapa-siapa. Tapi manusia itulah walakin kanu anfusahum, namun manusia itu sendirilah yang menzalimi, yang menerakakan pengakhiran hidup mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan, moga-moga kita memperoleh lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga juga Allah kurniakan dan bentangkan di hadapan kita jalan-jalan ataupun asbab-asbab yang memungkinkan kita sampai ke pintu syurga Allah, bukan untuk sampai ke pintu neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita mengakhiri pertemuan pada malam ini dengan bacaan surah Al-Mulk. Hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا
وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا وبالله التوفيق والرعاية، وأستودعكم الله في رعايته وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.